Woohoo! Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Macam ni lah jalan langat. Bahaya tu. Jalan sini memang bahaya. Aku pun tak suka lalu sini lah. Siapa yang duduk area-area sini, aku rasa jalan ni banyak orang meninggal. Tak cantik lah start video dengan meninggal-meninggal ni. Astaghfirullahalazim. Semoga kita dalam keadaan baik-baik sajalah, dipelihara oleh Allah SWT. Amin. Okey, harap-harapnya mic aku rekod lagi kali ni. Dan finally aku dah decide dah untuk mengupgrade mic. Kira upgrade lah kan, sebab aku nak beli mic baru. Aku nak beli mic Insta360 mic Air, tak silap aku lah nama dia. At first aku nak try pairing dengan DJI, sebab since Insta360 punya mic Air tu pun dah 200.5 atau sebab dia punya transmitter sahaja 200.5. Kalau termasuk dengan dia punya receiver, it is probably around in the something of futuristic. Maybe dalam 300 lebih lah. So bila dia dah sampai 300 lebih tu, aku rasa macam baik aku beli mic macam DJI kan, dapat 2 transmitter and 1 receiver, and dia boleh pakai untuk kamera juga kan. So baik aku spend macam gitu. Tak tahu lagi lah macam mana. Tujuan aku nak beli mic Air je, tapi sebab aku ada buat research sikit lah. Insta360 punya Ace Pro ni boleh boleh connect dengan apa, mic DJI. Cumanya apa, bila kau nak check balik audio recording tu, dia tak ada. Aku jumpa video yang buat research macam tu. So aku macam risau gak better pakai brand dia sendirilah kan. Kalau macam tu dah rupa dia, dah pergi isi minyak tu geng. Minyak mahal sekarang Kalau tak pakai mic card tu dulu normally aku isi 23 memang sampai betul-betul kat penutupnya. Tak adalah betul-betul, tapi dia macam kau boleh nampak minyak tu kan. Tapi sekarang ni even kalau aku pakai Budi 95 tu, aku isi 23, tak adalah dia naik mendadak sangat. Aku pun tak faham lah. Aku nampak perbezaan dia bila kau masuk Budi tu, bila first je benda tu launching. Aku tak nak cakap apa-apa lah, tapi aku notice perbezaan dia begitu lah. And aku pun ada jumpa a few videos yang menunjukkan bahawa usually orang tu isi banyak ni, tapi bila dia isi balik tak sama banyak dia. Minyak dah naik kan, maybe sebab tu lah kot. So sekarang ni berbalik kepada cerita kita, kita nak ke BTS Show lah. So BTS Show tu ada satu kedai kira macam action cam ni lah. Ada jual GoPro, ada jual DJI, ada jual drone semua macam gitu lah kedainya. Allah. So kedai tu dekat BTS Show lah, Bandar Tun Hussein On. Siapa yang selalu jogging-jogging dekat Lake Valley tu tahulah Bandar Tun Hussein On tu kat mana. Aku ni zaman-zaman sekolah je pergi berjogging kat situ, training bola apa semua kan. Sekarang dah tak ada dah. Dah bukan zaman dek. Sekarang zaman abang naik motor je. Penat lah nak jogging ni, tak minat. Kita tak follow the trend lah. Sebab aku memang kurang sikit jogging. Bosan no jogging, minat orang lain-lain lah. Setengah orang cakap benda siap pakai motor, kena hujan kan. Orang cakap kat kita macam tu pula, kita cakap kat orang macam dia pula. Macam tu lah kehidupan. Ibarat roda bro. Harap-harap mic ni rekod lah detect lah Kalau tak memang pilihan betul lah aku untuk decide membeli
mic baru ni. Kedai dia dekat je. Tapi semalam actually aku dah datang, tutup. Aku dah tunggu setengah jam lah, tutup ke? Aku pun tak tahu apa hal lah. Jauh. Ayo, hijau pun langgar lampu lagi. Depan tu merah pula. Ada. Depan tu merah lagi. Traffic light banyak lah geng. Okey, hijau. Cantik hijau. Kalau korang yang duduk area di sini pun boleh lah datang kedai ni. Kedai ni pun kalau kau duduk area sini, kalau kau order Shopee dia get by today. Kalau kau order sebelum pukul 3, dapatlah barang tu hari ni. Aku rasa kalau area-area sini je kot. Kalau area jauh mungkin ambil masa 2 hari juga. Macam tu lah. Sebab semalam aku dah datang. It's okay sebab kedai dia dekat dengan rumah aku kan, so tak ada masalah. Tapi cuaca tak mengizinkan tu. Aku pun pakai ND32 ni. Memang gelap lah jadinya. Tapi tak apa, kita layan corner dulu sini. Mantap. Kedai dekat tepi tu. Aku harap-harap buka lah. Buka. Raptors Pro Gear ada macam tu lah nama dia. Lebih kurang gitulah nama dia. Boleh parking ke? Sekejap je kot. Sebab kalau tengok barang, lepas tu aku gerak. Okay, sekejap lagi kita sambung lah balik geng. Ciao.